Pada tahun 1880, seramai 1,000 orang bakal haji dari tanah Melayu menaiki kapal SS Jeddah yang dimiliki dan dikendalikan Kapten Clark. Penumpang yang seramai 778 lelaki, 147 wanita dan 67 kanak-kanak itu berada dalam situasi yang sempit dan berhimpit-himpit, tapi mereka tetap bersemangat dan tak sabar mahu melihat Kaabah yang didambakan setiap muslimin. Setelah 18 hari pelayaran meninggalkan Pulau Pinang, jemaah haji dibadai dengan cuaca yang ganas. Peralatan kapal pecah, dek menjadi rosak dan air mula masuki kapal. Enjin kapal tak lagi berfungsi manakala layar terpaksa diganti berkali-kali sebab dipecahkan angin ribut. Para jemaah yang terdesak beramai-ramai mencedok air dari kapal tanpa henti. Tapi situasi kapal tetap tidak semakin baik. Kapten Clark kemudian membuat keputusan drastik. Dia menurunkan bot keselamatan untuk menyelamatkan diri serta mengajak beberapa penumpang untuk ikut serta. Ketika Kapten Clark dan 20 yang lain meninggalkan kapal SS Jeddah menggunakan bot keselamatan, penumpang yang tinggal di atas kapal yang hampir karam itu melayarkan isyarat kecemasan. Kebetulan 6 jam kemudian, sebuah kapal wak British dari Shanghai ke London ternampak isyarat kecemasan tersebut. Mereka terkejut melihat keadaan kapal. Didapati kalau jemaah haji tak berterusan mencedok air keluar, kapal pasti telah pun karam. Kapal SS Jeddah itu kemudian ditunda selama 3 hari sehinggalah keduanya berlabuh di Aden. Kebetulan setelah kapal SS Jeddah diselamatkan, Kapten Clark tadi baru lepas kemukakan tuntutan pampasan insurans ke atas kapalnya. Tapi dia laporkan bahawa semua penumpangnya, iaitu semua jemaah haji dari tanah Melayu, telah pun karam. Macam mana boleh ada dua berita yang bercanggah? Lalu lepas disiasat, didapati memang Kapten Clark sengaja ambil penumpang berkali-kali ganda melebihi muatan supaya dia dapat memaksimumkan keuntungan. Ini lalu menjadi satu skandal besar yang memalukan kerajaan British. Kisah benar ini adalah satu daripada punyalah banyak kisah penderitaan dan kesengsaraan jemaah haji dari tanah Melayu pergi menunaikan haji ke Mekah. Di zaman sekarang, perjalanan seorang bakal haji masih lagi mencabar. Tempoh menaiki kapal terbang dari KLIA ke Jeddah mencecah 10 jam lebih. Tapi perjalanan haji orang Melayu 200-300 tahun lepas sebenarnya adalah jangkaan berkemungkinan besar mereka ni akan mati. Pada tahun 1927, dekat 1,500 jemaah haji dari tanah Melayu meninggal dunia sepanjang perjalanan pergi dan balik. 1,500. Allahu Akbar. Bukan setakat ancaman mati, orang dulu-dulu kalau mereka nak pergi haji, diorang kena kumpul duit selama 25 tahun, mengorbankan hampir keseluruhan tabungan kehidupan mereka. Bukan setakat untuk duit kapal, tapi untuk menyara kehidupan mereka sepanjang di tanah Arab. Itulah sebab panggilan haji dan hajah adalah satu gelaran yang sangat-sangat tinggi dan mulia dalam kalangan orang Melayu. Sebab ia bukan sahaja bermakna orang Melayu tu dah berjaya menunaikan rukun Islam yang kelima. Ia juga bermakna haji dan hajah tersebut telah pun selamat menunaikan perjalanan yang paling susah dalam hidup mereka. Tak dipastikan sebenarnya bila kali pertama orang Melayu mula tunaikan haji. Teori yang paling popular adalah sejak orang Melayu mula menerima Islam. Sejarawan mengatakan orang yang pertama dicatatkan sejarah pergi haji adalah Sultan Melaka, Sultan Alauddin Riayat Shah pada abad ke-15. Dalam hikayat Hang Tuah diceritakan Hang Tuah singgah ke Jeddah kerana dipelawa menunaikan haji. Jadinya selama lebih separuh alaf, orang Melayu dah pun menempuh perjalanan beribu-ribu batu untuk menyahut seruan Baitullah. Laluan yang digunakan oleh orang Melayu adalah laluan laut, satu-satunya laluan yang digunakan. Saya tak tahu ada ke tak catatan orang Melayu pergi ke Mekah jalan kaki ikut jalan darat. Kalau ada, mohon bagi tahu. Kenderaan laut
zaman dulu tak lain adalah kapal layar. Kapal layar bergerak guna angin. Dan ada masa angin ada masa angin tak ada. Makanya perjalanan nak ke Mekah saja makan berbulan-bulan. Puratanya 3 bulan di atas laut. Kes macam Tok Kenali, kapal beliau ditimpa ombak yang tinggi menggunung sampaikan tiang layarnya patah. Jadi daripada sepatutnya 3 bulan, beliau ambil 6 bulan di atas laut untuk sampai ke Mekah. Bagaimanapun, ada 2 benda besar yang berlaku kepada dunia yang telah mengubah cara orang Melayu menunaikan haji buat selama-lamanya. Yang pertama adalah pembukaan terusan Suez dan yang kedua, penciptaan kapal wap. Revolusi enjin steam menjadikan manusia tak lagi bergantung sepenuhnya kepada tenaga dari angin untuk menggerakkan kapal. Dengan menggunakan bahan bakar macam arang batu, kita boleh jana haba untuk panaskan air. Air ni kemudian jadi steam. Steam digunakan untuk menolak komponen enjin yang kemudian memutarkan dayung, menolak kapal berterusan ke hadapan. Inovasi hebat ini selain daripada merevolusikan keseluruhan pergerakan manusia merentas lautan, ia juga adalah nikmat besar kepada jemaah-jemaah haji di Tanah Melayu apabila tempoh perjalanan berjaya dipendekkan dari 2 ke 3 bulan kepada 3 minggu saja. Jadi kat sini kita kena cakap tentang kepentingan semangat inovasi. Inovasi bukan saja untuk buat kita hidup selesa, untuk mudahkan hidup kita, tapi malah ia membuka akses untuk mereka yang beragama menunaikan tuntutan terbesar agama. Makanya bukan saja kita masyarakat pengguna inovasi, kita kena jadi umat yang berjiwa inovasi, yang nak cipta ciptaan-ciptaan yang terbaru. Oleh tu, jom kita semai jiwa inovator kita dengan kita menonton Innovathon musim ketiga. Minda-minda inovatif tanah air kita membentangkan idea mereka untuk merubah nasib masyarakat ke arah yang lebih baik. Jadi pastikan anda setia menonton Innovathon musim ketiga setiap Sabtu pukul 9 malam di Astroria, Astrogo, Astro Showcase dan Astro Vanavi. Jadi dah ada penciptaan kapal wap yang lebih laju, mesti nasib haji dan hajah tok nenek moyang kita dulu jadi lebih baik kan? Ini pengalaman saya baca pasal situasi haji orang Melayu di atas kapal wap. Sejak kapal wap sampai ke Asia, beransur-ansur penggunaan kapal layar jadi lenyap. Dan cerita dia, pengendali kapal wap ni sedar bahawa industri bawa jemaah haji ini boleh mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Sebab untuk satu kapal, diorang boleh sumbat jemaah haji ni sebanyak mungkin. Jadi untungnya berganda-ganda. Kapal-kapal tu pula kotor dan kecil dan tak ada siapa-siapa nak pantau apa situasi kapal. Jemaah-jemaah haji ni berhimpit bukan je dengan manusia, tapi dengan barangan macam beras di ruang dalam kapal yang tak cukup pengudaraan. Abdullah Munshi mencatatkan panasnya dalam kapal tu siang dan malam macam duduk di atas api. Ada yang sampai tak boleh berdiri, ada yang berdiri tak boleh duduk dan ada yang cuma boleh duduk dekat tempat tu, tak boleh pergi ke tempat-tempat lain dalam kapal. Tak boleh bergerak langsung selama berpuluh-puluh hari. Jadinya mungkin korang ada yang tengah tertanya, macam mana diorang pergi ke toilet? Jawapannya adalah jangan tanya. Kita doakan supaya nenek moyang kita dulu diganjari atas kesusahan yang mereka alami. Bila jemaah duduk dalam situasi macam tu berhimpit-himpit, kotor, dah pasti seluruh jemaah mendapat ancaman. Ancaman apa? Ancaman penyakit macam kolera dan cacar. Penyakit kolera ni dia adalah sejenis penyakit berjangkit. Dia buatkan pesakit itu cirit-birit. Sekali lagi, jangan tanya macam mana diorang handle situasi penyakit tu. Disebabkan tak ada doktor atas kapal dan tak adalah nak ada ruangan kuarantin, penyakit-penyakit ni merebak tanpa terkawal menyebabkan banyak kematian sepanjang pelayaran. Pernah direkodkan pada tahun 1927, dekat 90 orang jemaah meninggal dunia waktu dalam pelayaran. Ada jemaah yang dapat tempat betul-betul di ruangan dek yang terbuka. Jadi kalau kapal tu dilanda gelombang besar, jemaah-jemaah ni boleh ditolak masuk ke laut. Macam mana dengan makan dan minum?
Macam mana lagi? Jemaah yang kena uruskan, pandai-pandailah diorang nak hidup. Jadi itulah sebab antara barang yang perlu dibawa jemaah ke atas kapal adalah beras, periuk, minyak tanah dan kayu api. Ya, diorang yang kena bawa kayu api, diorang masak dekat atas kapal. Tak bahaya ke? Memang bahaya. Itu sebab pemerhati Eropah macam Kapten kata bahawa jemaah tok nenek moyang kita dulu lagi teruk dari hamba abdi. Sekurang-kurangnya hamba abdi di atas kapal tu, diorang dapat makanan yang disediakan oleh kapal. Itulah sebab fenomena yang paling biasa bila jemaah Melayu sampai di Jeddah adalah diorang semua berjemaah sakit-sakit. Situasi sangat sengsara, perit dan menyedihkan jemaah-jemaah haji Tanah Melayu ini mula mendapat perhatian pada awal abad ke-20. Termasuklah oleh British sebab orang British banyak dapat malu daripada kisah cara diorang handle jemaah-jemaah haji Tanah Melayu ni. Industri kapal disuruh supaya sediakan kapal yang bersih dan selesa bagi jemaah dan jangan ambil melebihi had muatan. Dan satu penyelesaian yang paling efektif untuk semua masalah ini adalah pihak kapal yang sediakan makanan untuk jemaah. Yalah, sebab jemaah tak payah bawa kayu api, tak payah bawa minyak sendiri. Jadinya kurang barangan benda-benda macam tu, banyaklah ruangan kosong. Lagi satu, sebenarnya lagi selamatlah bila jemaah tak buka api sendiri atas kapal. Peranan mutawif dalam kapal mula diperkasa dan dalam setiap kapal itu wajib kena ada sekurang-kurangnya seorang doktor. Pada tahun 1923, Abdul Majid Zainuddin dilantik sebagai pegawai haji Melayu yang pertama untuk uruskan jemaah haji Tanah Melayu dengan lebih terancang. Memang sangat-sangat banyak urusan kebajikan haji yang kena diuruskan, tapi sikit demi sikit ia ditambah baik. Pengurusan jemaah haji Malaysia adalah antara yang terbaik dan yang paling dikagumi umat Islam seluruh dunia. Jadi itulah dia sedikit sebanyak penerokaan kita kepada topik yang sebenarnya sangat-sangat meruntun jiwa kita lah bila kita tahu tentang kesusahan tok nenek moyang kita untuk pergi menunaikan haji di Mekah, rukun Islam yang kelima yang mendatangkan keinsafan supaya kita pun insya-Allah mendapat haji yang mabrur. Apa pandangan anda? Tulis di bahagian komen. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe, dan kalau anda menyokong saluran Ajar macam biasa, boleh pertimbangkan untuk menjadi ajarian. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.